Kata apa? Banyak pesanan zikrun peringatan daripada Allah melalui Al-Quran. Wa man ya'shu, dan siapa yang berpaling. Ya'shu makna berpaling an zikrir rahman, daripada mengingati Allah yang Maha Penyayang. Tengok Allah sebut mengingati Ar-Rahman. Allah tak kata zikrillah. Maksudnya apa? Allah ni sangat sayang pada kamu. Allah bagi kamu hidup 24 jam. Allah bagi kamu bernafas dengan lancar. Allah bagi rezeki. Allah bagi sihat. Allah bagi. Tiba-tiba kamu boleh lupa pada Allah penyayang. Teruk sangat kamu. Kemudian, siapa yang lupa pada Allah, termasuklah lupa pada Al-Quran, nuqayyid. Terus Allah balas. Apa makna nuqayyid? Kami hantar untuk orang yang lupa ni, syaitan. Seekor syaitan yang khusus. Dan akhirnya syaitan tadi, peranan dia musuh. Sekarang jadi apa? Fahuwa lahu qarin. Qarin apa makna? Oh, bahaya tak? Kalau perompak jadi kawan setia kita, bahaya tak kita? Ini siapa ni jadi kawan setia anda? Syaitan. 24 jam kawan baik kita, hasut kita buat jahat. Cuba bayangkan. Jadi jangan biarkan syaitan yang musuh jadi qarin. Caranya apa? Selalu baca Quran, selalu tadabbur, selalu amalkan dan selalu sampaikan. InsyaAllah syaitan tak sempat nak goda dan tipu kita. Boleh? InsyaAllah. Okey.